أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, inayah serta hidayahnya, maka dapat kita bertemu kembali dalam tazkirah Jumaat kita pada minggu ini, menyambung semula tadabbur surah Yasin ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-53 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Maksudnya tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan sahaja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan. Ayat 53 ini menjelaskan kepada kita manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya untuk dihitung amalan mereka setelah tiupan sangkakala tersebut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 13 dan 14, di mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Begitu juga dalam ayat 77 surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau sekelip mata, atau lebih cepat. Maksudnya manusia ni, selepas kita bicara kiamat pada tazkirah yang lepas, selepas malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kemudian selepas tempoh 40, setelah ditanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, adakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, semuanya dijawab oleh Abu Hurairah, abaitu, aku tak nak jawab. Kerana Nabi tidak pernah menjelaskan kepada Abu Hurairah tempoh di antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua itu hanya disebut oleh Nabi 40. Maka kita tak tahu sama ada 40 yang dimaksudkan oleh Nabi itu 40 bulan ke, 40 minggu ke, 40 hari ke, 40 tahun. Wallahu a'lam, tak tahu. Kemungkinan 40 tahun, kemungkinan juga 40 bulan atau 40 hari, tidak diketahui. Tetapi selepas dihidupkan malaikat Israfil dan Allah perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala kedua, maka semua makhluk akan dihidupkan semula. Manusia, malaikat, jin, binatang, semua akan hidup balik.
disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupan sangkakala yang kedua ini akan menurunkan hujan terlebih dahulu. Turun hujan. Tanah di atas tanah putih yang luas. Maksud itu tanah akhirat, bukan lagi tanah bumi, tanah akhirat. Hujan yang turun-turun hujan akhirat. Dan manusia akan dibangkitkan semua daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kiamat berlaku. Manusia yang terakhir sekali akan dibangkitkan oleh Allah SWT semua sekali. Dan ketika manusia dibangkitkan itu, dibangkitkan seperti mana hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh selepas hujan. Berpunca daripada satu tulang halus yang diberi nama ajbuz zanab, bukan lagi daripada titis air mani seperti mana kehidupan manusia di bumi. Kehidupan manusia di bumi itu setitis air mani, dan melalui proses kejadian manusia yang panjang, iaitu 9 bulan 10 hari mau jadi manusia. Tapi di akhirat, turun saja hujan akhirat, basah saja bumi akhirat, maka dengan kuasa Allah, manusia dibangkitkan semula dan hidup seperti tumbuhan hijau yang tumbuh selepas hujan. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam. Tak tahulah. Nak gambarkan, Allah hanya gambarkan setakat tu ya. Rasulullah SAW hanya begitu setakat tu. Ya. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan bersama Rasul dan pemimpin mereka, dan diserahkan buku amalan mereka. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 71 dan 72. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maksudnya, ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Kita ni akan bangkit bersama dengan Nabi kita, Rasul kita. Ada Rasul yang paling-paling belakang, tak ada umat. Sebab apa? Tak ada yang ikut dia. Dia seru manusia, tak ada yang mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang beriman dengan Rasul yang diutuskan. Paling belakang tengok tak ada umat. Ada yang paling belakang tengok umat 2-3 ketul je, 3-4 orang je ada. Ada yang 40, ada yang 80. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling ramai sekali. Hari ini pun saja ada 2 bilion umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman utiya kitabahu biyaminih, dan imam-imam nabi-nabi, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, dengan pemimpin-pemimpinnya itu termasuklah imam-imam, nabi-nabi, rasul-rasul, dan juga pemimpin-pemimpin yang mereka yakin dan percaya ketika hidup kat dunia dulu. Kalaupun pemimpin itu sesat, dia ikut juga. Esok bangkit ke akhirat bersama dengan pemimpin tersebut. Contoh Fir'aun. Siapa yang beriman dengan Fir'aun, yang percaya kat Fir'aun, bangkit di akhirat besok bersama dengan Fir'aun, Namrud, Fir'aun, dan siapa saja yang seumpama Fir'aun dan Namrud itu. Ya, dia akan ikut di belakang pemimpin Taghut yang sesat. Waliyazubillah. Faman utiya kitabahu biyaminih, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, wala yazlamuna fatila, dan mereka tidak akan dienaya sedikit pun. Jadi kita ni akan bergerak ke padang mahsyar, dan bergerak kepada mahsyar tu, sampai kepada mahsyar kita akan terima surat amalan kita.
report card kita. Jadi ada orang report card dia terima dengan tangan kanan. Ada orang terima dengan tangan kiri daripada belakang badan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang terima surat amalan dia dengan tangan kanan, maka hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut di sini, fa ula yaqrauna kitabahum. Mereka akan baca kitab-kitab amalan mereka sendiri, buku catatan amalan mereka ini sendiri, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akan dihimpunkan mereka itu ke dalam syurga. Sama dengan ahli keluarga mereka, sanak saudara mereka, kumpulan jemaah mereka akan dihimpunkan dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang terima surat amalan kita dengan tangan kanan. Ya, insya-Allah. Jadi kita kena banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua terima daripada belakang badan atau sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih, daripada belakang badan. Maksudnya dia terima daripada belakang. Ambil daripada sebelah kiri. Belakang badan buat macam ni. Nampak gaya ambil pun dah susah dah. Kan? Ambil report card pun gaya tu dah susah. Kita kalau dulu masa sekolah, kalau report card kita warna biru semua tulisan dia, kita bawa balik pun seronok. Tapi kalau report card tu banyak merah aja, kalau bawa balik tunjuk kat bapak kita, dapat merah juga. Kan? Sekarang orang tak main report card dah. Kita dulu report card bawa balik tunjuk kat mak ayah. Sekarang mak ayah datang sekolah, ambil keputusan anak-anak. Dia beza sikit. Siapa yang ambil surat amalan dia daripada belakang badan dia dengan keadaan susah, kata Allah, fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit ketakutan. Takut. Kerana dia dah dapat membayangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah dapat membayangkan dia akan dihumban masuk ke dalam neraka. Itu signal yang paling jelas ketika mereka mendapat surat-surat amalan mereka. Wa man kana fi hazi a'ma, dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Maksudnya siapa yang mata hati dia buta, ya, dia penting sekali basirah. Basirah tu mata hati. Dekat dunia ni kalau basirah, mata hati kita buta, itu akan menyebabkan di akhirat besok kita akan ditimpa dengan musibah yang lebih besar. Ya, buta mata ni tak dapat melihat saja. Tak dapat melihat. Tapi buta mata hati ni, ini lebih besar dia punya akibat buruk dia. Ya? Maka sebab itu kita hari ni tengok ada orang buta biji mata, tak nampak, tapi dia boleh hafaz Quran, boleh hafaz hadis, lebih baik daripada orang yang boleh melihat. Kita yang boleh melihat elok-elok ni, inna a'tainakal kausar je dengan qul huwallahu ahad. Nah, dia yang buta biji mata 30 juzuk habis. Kita bukan kata 30 juzuk 30 pun tak selesai. Nampak? Itu kita buta mata hati. Dia celik mata hati lain. Orang yang celik mata hati ni cukup beruntung. Manfaatnya cukup besar. Ya, sebab itu kita kena biasakan, lazimkan mata hati kita ini melihat kebenaran. Isi dia dengan hikmah, dengan ilmu. Dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia klik mata hati. Kalau tak, dia terus buta, tak nampak jalan yang benar. Akibatnya nanti di hari akhirat dia lebih buta daripada kehidupan dunia.
Sesat, tak tahu nak lanjut jalan mana, tak tahu nak ikut. Akhirnya dia akan dihumban masuk ke dalam neraka. Sebelum kita bergerak ke padang mahsyar, terima surat amalan, ketika manusia dibangkitkan pun kita dah tahu dah kita ni golongan apa. Kerana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 106 hingga 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Orang beriman dia akan bangkit daripada kubur dalam keadaan wajah berseri-seri. Dipanggil tabyaddu wujuh, dahikatun mustabsyirah. Wajahnya yang nampak berseri-seri, gembira. Ya? Tidak seperti wajah orang-orang kafir, wajah orang-orang munafik. Wa taswaddu wujuh, dan ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram. Ini orang-orang yang wajahnya ghabarah, tarhaquha khatarah. Ghabarah, berdebu, kusam, pucat, lesi. Sebab apa? Sebab masa kat dunia tu dia kafir kepada Allah. Hitam, legam muka dia. Wajah putih hitam kat dunia ni tak jadi apa. Kita wajah hitam ke wajah putih ke tak jadi masalah. Tapi kalau kat akhirat wajah kita hitam, masalah besar. Akafartum ba'da imanikum. Adakah kamu itu beriman? Adakah kamu kafir setelah kamu beriman? Kenapa kamu jadi orang kafir? Setelah sampai kepada kamu wahyu yang disampaikan oleh para rasul kepada kamu. Allah tanya kepada mereka. Maka sebab itu wajah mereka menjadi wajah-wajah hitam yang berdebu. Menjadi tanda bahawa mereka ini akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka ini wajah mereka putih. Fa fi rahmatillah, dan mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam surga Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam wajah yang putih. Kita tergolong dalam golongan yang terima surat amalan kita dengan tangan kanan. Ashabul maimanah, golongan sebelah kanan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman, insyaAllah. Kalau tuan-tuan sebelum masuk masjid, kita ada tengok banner di luar, iaitu satu program, iaitu program Kembara Masjid Selangor 2025 Daerah Sepang. Alhamdulillah, Masjid Kampung Salak Tinggi telah dipilih, iaitu untuk menganjurkan program Kembara Masjid Selangor tahun 2025 yang akan diadakan pada tarikh 22 Jun, iaitu hari Ahad, ya. Jadi bermakna dia bermula pada jam 5.30 pagi hingga ke pukul 2 petang. Iaitu program ini adalah anjuran daripada Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam Selangor, yang mana YB Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, beliau selaku Exco Agama Islam dan Pembangunan Inovasi, iaitu Adun Sri Setia, dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS dan Masjid Kampung Salak Tinggi. Program ini bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai pusat ilmu, untuk menjadikan rakyat sentiasa mengamalkan ajaran Islam yang betul dan tidak terpesong dengan ajaran yang sesat. YB juga ingin menjadikan masjid sentiasa dipenuhi oleh umat Islam setiap waktu, iaitu waktu pada solat fardu lah.
dan seperti solat subuh macam Jumaat, yang mana YB sendiri akan terus serta dari mula hingga selesai. Jadi bermakna tuan-tuan yang berkelapangan, iaitu pada hari Ahad, ya, pada hari Ahad bolehlah datang beramai-ramai kita bersolat subuh. Bersolat subuh di sini sehinggalah selesai sehingga selesai solat fardu zuhur. Banyak acara program yang telah kita adakan, iaitu program akan dimulakan solat subuh berjemaah seperti solat subuh macam Jumaat. Seterusnya kuliah subuh. Selepas saja solat subuh, insya-Allah kuliah subuh akan disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Ya, beliau ialah merupakan ahli majlis fatwa wilayah Persekutuan. Ya, akan adakan kuliah subuh. Kemudian insya-Allah selepas habis je kuliah subuh, kita akan adakan kelas tahsin Al-Fatihah. Ya. Jadi di mana tahsin ini disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tarmizi yang memang popular, Ahmad Tarmizi bin Ali. Beliau melakukan panel My Quran Time. Ya. Habis saja kita tahsin, kita ada lagi slot iaitu kuliah duha. Kuliah duha yang disampaikan oleh Ustaz Hafizuddin bin Abdul Qadir. Beliau merupakan ketua unit pengurusan masjid daerah Kelang. Ya. Jadi mana tuan-tuan yang berkelapangan bolehlah turut serta di dalam program ini. Okey, banyak aktiviti-aktiviti yang kita adakan. Contoh seperti selepas saja kuliah subuh perdana kita ada sarapan pagi. Kemudian kita ada pemeriksaan kesihatan mata secara percuma. Kemudian di samping itu juga kerajaan di bawah YB ada menyumbang seekor lembu. Jadi mana kita akan mulakan membuat gotong royong pada hari Sabtu dan akan masak secara besar-besarannya gotong royong pada hari Ahad. Jadi bermakna insya-Allah selepas sahaja habis kuliah iaitu pada pukul 9 dalam pukul hampir-hampir pukul 10 satu gotong royong untuk membersihkan kawasan masjid. Ya, termasuk YB sendiri akan turut serta di dalam gotong royong ini. Kemudian insya-Allah mungkin VVIP pun akan turun, OBD insya-Allah, kemudian ketua pengarah JAIS pun akan turut serta untuk menjadikan program ini dilihat di seluruh Malaysia nanti, insya-Allah. Dia akan ada mungkin secara live kita akan buat. Jadi mana sama-samalah tuan-tuan, puan-puan bolehlah ajak ramai-ramai, sebab makan tengah hari insya-Allah tiap masjid akan sediakan, ya, makan tengah hari. Kalau kata-kata kita buat daripada pagi, makan sarapan pagi sehinggalah ke makan tengah hari kami tiap masjid akan sediakan. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bawa anak-anak ramai-ramai dan minta tolong war-warkan kepada jiran-jiran ataupun taman-taman yang lain ataupun daerah-daerah lain, bolehlah datang beramai-ramai untuk meraihkan program Sembara Selangor. Ya, saya rasa itu saja. Mohon kerjasama daripada tuan dapat war-warkan sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah satu lagi, insyaAllah kepada anak-anak yang berumur daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan 6, insyaAllah kemungkinan kita akan ada bagi sagu hati berupa wang. Jadi mana bolehlah tuan-tuan bawa anak-anak sekali untuk hadir turut serta. Ya, saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua muslimin, lelaki dewasa yang di luar sana yang masih lagi makan, minum, melepak-lepak dan berjual beli, sila segera ke masjid kerana khutbah sudah nak bermula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit maupun berbual-bual ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Enakmen Jenayah Syariah, undang-undang yang mendidik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang syariah merujuk kepada satu cabang perundangan Islam yang berkaitan dengan perlakuan jenayah dan hukuman terhadap kesalahan tertentu, seperti mana yang dibahaskan dalam kitab-kitab Fiqhul Jinayat. Antara jenis hukum yang telah ditetapkan oleh syariat adalah hukuman hudud yang melibatkan kes-kes jenayah seperti zina, mencuri, minum arak, qazaf, iaitu tuduhan zina tanpa 4 orang saksi lelaki, murtad dan hirabah, iaitu jenayah merampas harta orang lain sama ada menggunakan kekerasan atau ugutan secara individu atau berkumpulan. Selain daripada hukuman hudud, terdapat juga hukuman berbentuk qisas, iaitu hukuman balas terhadap jenayah yang melibatkan nyawa dan kecenderaan anggota badan. Dalam kes sekiranya pengampunan diberikan oleh waris mangsa, maka pelaku akan dikenakan diat, iaitu bayaran pampasan yang ditetapkan. Di samping itu, terdapat juga hukuman takzir, iaitu hukuman yang ditentukan oleh pihak pemerintah terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas. Hukum ini ditetapkan secara khusus oleh nas, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah berdasarkan tahap keseriusan kesalahan dan maslahat umum masyarakat. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, di Malaysia, undang-undang syariah dilaksanakan dalam bentuk enakmen jenayah syariah di peringkat negeri-negeri. Enakmen jenayah syariah ini merupakan bentuk hukuman takzir yang digubal oleh pihak berautoriti atau ulil amri, berpandukan prinsip-prinsip syariah dan masih dalam ruang lingkup bidang kuasa yang dibenarkan oleh perlembagaan persekutuan. Berbeza dengan hudud dan qisas yang mempunyai had dan bentuk hukuman yang tetap sebagaimana digariskan oleh nas syarak, undang-undang syariah yang diamalkan pada hari ini lebih menumpukan kepada pelaksanaan hukuman takzir. Undang-undang ini bersifat fleksibel dalam menentukan jenis dan kadar hukuman terhadap sesuatu kesalahan tanpa menyalahi mana-mana prinsip asas syariah. Antara contoh kesalahan takzir yang diperuntukkan dalam enakmen jenayah syariah termasuklah mendakwa diri atau orang lain sebagai nabi, rasul, imam mahdi atau wali, menghina agama Islam atau mencemarkan kesucian agama, minum minuman yang memabukkan, melakukan persetubuhan luar nikah, berkhalwat dan pelbagai lagi kesalahan lain yang berkaitan dengan pelanggaran akhlak dan adab syar'i. Kesemua bentuk kesalahan ini diberi perhatian dalam undang-undang syariah sebagai langkah pencegahan sosial dan pembinaan masyarakat Islam yang berakhlak dan bermaruah. Maka jelaslah bahawa pelaksanaan undang-undang ini bukanlah bertujuan menghukum semata-mata, tetapi ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab ulil amri dalam menjaga 5 perkara utama yang dituntut syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Moga dengan wujudnya enakmen jenayah syariah ini selari dengan hikmah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membimbing mereka keluar daripada kegelapan jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan penindasan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, di negeri Selangor, penggubalan enakmen jenayah syariah 1995 menjadi bukti nyata komited pelaksanaan syariat Islam yang berasaskan 5 prinsip
maqasid syariah seperti yang telah disebutkan tadi. Kelima-lima prinsip ini bukan hanya menjadi tonggak perundangan, malah berperanan sebagai kerangka penting dalam memastikan syariat Islam berfungsi untuk melindungi hak, maruah dan kehormatan insan yang disebut sebagai karamah insaniyah. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam peruntukan enakmen jenayah syariah yang telah digubal. Pertama, dalam usaha menjaga agama, Seksyen 8 enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap perbuatan mendakwa diri atau orang lain sebagai Nabi, Rasul, Imam Mahdi atau Wali. Ini bukan perkara remeh. Ia membuka ruang kepada ajaran sesat, memersokkan akidah dan mengelirukan masyarakat. Kedua, dalam memelihara kehormatan agama dan maruah umat Islam, Seksyen 10 memperuntukkan tindakan terhadap perbuatan menghina Islam atau memperlekehkan kesuciannya. Perbuatan mencela agama, sama ada secara terbuka atau sindiran halus, adalah racun yang mampu menggugat keharmonian dan menimbulkan keresahan masyarakat awam. Justru, langkah penguatkuasaan ini amat penting bagi mengekang fitnah dan memelihara kesatuan umat. Ketiga, dalam usaha menjaga akal fikiran, Seksyen 18 memperuntukkan larangan terhadap pengambilan arak dan bahan memabukkan. Sidang jemaah sekalian, bahan-bahan ini bukan hanya menghilangkan kewarasan individu, bahkan boleh membawa kepada kerutuhan institusi keluarga dan menjadi punca kepada pelbagai jenayah yang menggugat ketenteraman awam. Keempat, demi memelihara keturunan dan memartabatkan institusi keluarga, Seksyen 25 dan 29 enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap kesalahan zina dan khalwat. Kini, gejala sosial semakin membimbangkan. Terdapat peningkatan kes anak tidak sah taraf dan kes-kes melibatkan konflik rumah tangga. Inilah kesan buruk akibat apabila batas pergaulan tidak dijaga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang membawa kerosakan. Kelima, bagi memelihara harta, Seksyen 17 enakmen ini memperuntukkan larangan terhadap perbuatan berjudi. Kita semua sedia maklum, judi bukan sahaja permainan untung nasib, tetapi satu permainan yang menanam sifat tamak haloba serta mendorong kepada ketagihan dan jenayah. Dalam Islam, harta adalah amanah yang mesti diuruskan dengan penuh tanggungjawab, bukan dijadikan alat untuk memenuhi kehendak nafsu dan keseronokan yang bercanggah dengan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, pemujaan berhala dan menilik nasib dengan anak panah adalah semuanya perbuatan kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah semua perbuatan itu agar kamu berjaya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, syariat Islam tidak hanya bicara tentang hudud, qisas dan ta'zir secara teori, tetapi ia juga diterjemahkan melalui tarbiyah yang berterusan dan disokong dengan pelaksanaan undang-undang yang berkuat kuasa dalam konteks negeri-negeri pada hari ini. Walaupun pelaksanaan hukum hudud dan qisas masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan kekangan perundangan dan faktor-faktor lain yang lebih utama untuk diberikan perhatian, janganlah kita lalai untuk melaksanakan apa yang mampu kita laksanakan. Ada satu kaedah menyebutkan, ma la yudrak kulluh la yudrak kulluh atau la yudrak julluh. Apa yang tidak mampu untuk dilakukan kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian besar daripadanya yang mampu dilakukan. Justru kewujudan enakmen jenayah syariah ini adalah usaha serius daripada institusi-institusi agama, khususnya Majlis Agama Islam MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, dan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor bagi memelihara akhlak, akidah dan kesejahteraan masyarakat. Ia bukan undang-undang yang membelenggu, tetapi sebenarnya ia undang-undang yang membela dan mendidik. Sebagai orang Islam, kita hendaklah memelihara, menghormati dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh ulil amri ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Jalla wa'ala,
Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam hidup kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami intipati yang terkandung dalam enakmen jenayah syariah sebagai satu usaha pemerkasaan syariat secara berperingkat dalam konteks perundangan negara. Yang kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa tarbiyah yang berterusan disokong dengan pelaksanaan undang-undang mampu membina umat yang berdisiplin, berakhlak mulia dan terpelihara daripada keruntuhan kerosakan sosial. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha memelihara diri, ahli keluarga dan masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukuman kepada manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah pula kamu mengikut hawa nafsu, kerana hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat pada hari perhitungan disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surah As-Sad ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram.
اللهم أعطي عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan maksiat, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau dan negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah, dirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu. Lurus rapatkan saf, selaringan tumit dan bahu penuh karang kosong di hadapan. Matikan handphone. Pada rakaat kedua sebelum turun sujud, saya akan bacakan kunut nazilah ringkas. Allahu akbar. Allahumma salli baina wa baina khutaya. Allahumma naqqina khutaya. Allahumma naqqina khutaya bil ma'. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارزقهم سلامة وسكينة ونجاحا مباركا. وصلى الله على محمد وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على اللهم بارك على كما باركت على إنك حميد. نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيط شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت
تبارك ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده